Apa beza antara orang mukmin, orang kafir? Kat sini ada gini dah full. Aku tak tahulah, belakang ni macam boleh sumbat orang ke. Kau rasa belakang ni ada orang tak? 2:30 baby. Assalamualaikum, what up guys? So, hari ni hari yang ke berapa Mel? Hari yang ketiga bersama Warm Winter bersama Syria Care. So hari ni kita nak angkat kotak-kotak ni semua naik kat kontena, hantar kat diorang. And let's check it out. Alright, so macam yang korang boleh nampak kat belakang ni ada kontena yang diorang dah pun letak beberapa barang kotak-kotak baju yang untuk di-shipkan ke Syria. So jom. Okay, so ni lah dia kotak-kotak yang kita tengok hari tu diorang packing tu kan. Ni semua ada kat sini. Ada satu lagi sebelah sana. Jom. So banyak tau kontena. Dia buat 2 kontena lah basically. Kat sini ada gini dah full. Aku tak tahulah, belakang ni macam boleh sumbat orang. Kau rasa belakang ni ada orang? Okay, so sekarang ni kita pun dah dekat ending packing-packing. Tengok baju pun dah tak banyak. Orang dah lipat pun dah banyak. Nampak ni? Babang ni semua. So tengok, kotak pun dah tinggal sikit. Dekat sana ada lagi guni-guni. Ni semua dah tak banyak dah. InsyaAllah rasanya dalam hari ni lah. Hari ni kita boleh siapkan semua sekali. Kita boleh angkat ni semua masuk dekat kontena. Kita siapkan hari ni semua insyaAllah. Terima kasih semua untuk yang support-support, yang dah hantar baju ni semua. Terima kasih. Let's go. Air sikit boleh tak? Boleh? Tak nak lah. Thank you. Baik je. Hello. Assalamualaikum. Afiq. Karim, nice meeting you. Afiq. Kusai. Nice meeting you. So, Encik Zaid, ni kira last lah hari ni? Betul last. Malam kita dah penuhkan satu kontena, 392 kotak. 792, okey. Untuk satu kontena. So tadi sebelum awak sampai, kita baru je load kotak yang mana dah ready dah. Alhamdulillah. So mungkin dalam sekarang ni berbaki lagi dalam lebih kurang 200 kotak lah. 200 kotak. So sekarang ni tengah final lap untuk kita penuhkan untuk masukkan dalam kontena. Ni agak-agak bila ni siap estimation? Kita boleh siapkan semua Sekarang ni. pukul 3 mungkin sejam lagi kot. Sejam lagi? Sejam lagi. Dah tak lama. Thank you guys untuk yang support semua. Sikit je lagi. Rasa all good lah. Alhamdulillah. Okay, Cik Zaid, terima kasih banyak. Ini nasi lemak lah kan? Saya dekat Nak try? Nasi lemak lah hari ni. Hari tu kita dapat seed kukus Sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Datang ni sambil makan pun dah. Mana tu? Okay. Bag ni nak balik ke? Tak nak. Tak nak. Ini Ini? winter clothing and pakaian. Okey, nanti diorang sorting kat dalam. Saya tolong angkatkan berat. Oh, ni dah sorting. Oh, okay. Boleh terus masuk. Okey, macam ni. Ini kanak-kanak. Okey, ni letak. Put it on top. Okey. Ni kanak-kanak baby. Ada glove. Okey. Ni ada sam baju kanak-kanak. Alright, thank you aunty. Terima kasih. Thank you for this. Semoga murah rezeki. Oh, ya ke? Oh, dari Johor. Straight dari Johor ke sini? Allah. Semoga dipermudahkan rezeki. I see. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak orang aunty daripada Johor tau. Bukan dekat. Orang kalau nak buat baik tak kira kat mana pun. Orang buat je baik. Tengok banyak dia bagi. Effort tu. Boleh di? Boleh. Exactly. If let's say if something happen to us also, we leave something. At least for the younger generation, you know. Very important. Exactly. That's why we are doing this and we also fighting for this kind of things lah. Nampak lah. Apa beza antara orang mukmin, orang kafir? Okey, orang mukmin sama-sama lepah. Makan baik, keluar baik. Betul tak? Ada orang suka lalat? Tak ada orang suka. So orang kafir macam lalat. Makan kotor, keluar kotor. Betul tak? Tapi orang mukmin macam lepah. Makan baik,
keluar baik. Madu, betul tak? So alhamdulillah ada orang di Malaysia sama-sama lepah. Makan baik, keluar baik. Look at. Semua kerja macam lepah bersama, kumpulan, together. Okey, dekat sini kalau korang boleh tengok, ini adalah saiz kontena yang kita sediakan untuk hantar ke Syria. Korang boleh tengok panjang kontena ni. Saya satu orang kat sini je, nampak? Punya luas kontena ni semua telah diisi dengan pakaian, selimut, kasut dan barang-barang sejuk. Ni hasil daripada orang Malaysia yang bagi sumbangan kat kita semualah. Korang boleh tengok kat sini. Alhamdulillah, 2 kontena dah selesai. I got room in my funeral. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. No man. Project manager Suizan. Oh iya ke? Afiq. Kita jumpa orang yang betul lah. Kalau buka YouTube yang selalu ada Elan-Elan ni mesti dia lah. Oh, okey. Tak ada lah. Nanti kita main YouTube sama-sama lah. InsyaAllah. Tolong dengar. Saya peminat minyak wangi. Saya pakai minyak wangi, saya beli yang branded tu. Yang tak branded tu ni. Tapi dia punya minyak, dia punya hair mist bau premium. Bersama Syria Care, kita bantu. Assalamualaikum. See you on our next episode. Bye. Dah habis lah untuk yang program campaign ni. Kita dah settle. So next kita mungkin gila sikit lah. So tunggu. So kita tengok next project. Kalau korang ada apa-apa project korang nak kita orang datang, please DM kita. There's so much love to share. Assalamualaikum.